Setiap detik adalah amanah. Setiap langkah adalah pilihan. Masa bukan sekadar angka, tetapi sesuatu yang harus dihargai. Dan setiap insan yang ditemui adalah cermin perjalanan diri. Susah nak faham bahasa saya ke apa? Nanti mak, kejap. Nanti Imam buat Ish, nanti. Kerja susah payah cari duit. Nak bagi senang dekat dia juga. Tapi semua benda tak betul. Kadang-kadang kita manusia ni sibuk mencari emas sampai kita lupa sebenarnya rumah kita ni penuh dengan belian. Apalah mak ni, ada anak kan, gunakan anak ni. Man kan dah kira macam rider mak dah. Apa esok Man ambil kan? Mak duduk je rumah lihat Sampai akhirnya kita ditinggalkan dengan satu kenangan dan satu-satu cara suara yang ada dalam kepala kita. Kalaulah Saya dah tak mampu nak sahut, bagilah saya bang. Saya punya kantu bang. Kejam sungguh engkau, mengapa bonda dilahirkan bayu. Awak tak malu ke dengan jiran? Sampai kita lupa pada perkara yang patut kita hargai. Melengah-lengah perkara tu pun kadang-kadang boleh jadi punca kerugian untuk kita juga. Keringlah sudah tangis di